Ni financial report. Saya nak awak siapkan by next week. Next week time meeting saya nak tengok. Okay? Okay, Puan. Zia, aku dah settle aku, so tinggal part kamu. Okay. Zia, laporan tu dah siap belum? Belum. Apa yang tak siap lagi? Kau hari tu, laporan hari tu pun tak siap lagi. Sebelum. Aku dah cuba buat cepat, tapi aku balik lambat 2 hari ni. Kepala pun dah pening. Alah, kau ni kerja biasa lah. Aduh, stresnya. Kerja baru daripada bos. Tapi kita kena buat sama-sama lah. Boleh ke? Macam tak cukup masa langsung je. Boleh je. Nanti kita bagi dulu lah. Aku buat bagian struktur, kau buat bagian analisis. Itu yang buat sama-sama. Okay, thank you Angel. Bajet-bajet. Kerja aku boleh siap ni, macam mana ni? Okay, semua. Kita mulakan meeting kita. Siha, saya nak tengok financial report yang saya bagi minggu lepas. Saya rasa financial report awak ni tak lengkap. Banyak yang salah. Awak ada masalah ke? Saya minta maaf Puan, saya cuba untuk kejar semuanya. Tapi saya rasa tertekan, tak tahu nak mula daripada mana. Saya faham awak ada banyak masalah, awak ada banyak kerja. Tapi awak kan ada kawan-kawan awak. Awak boleh cari mereka, luah dekat mereka. Betul. Minta tolong bukan masa kita lemah. Kita orang pun pernah rasa macam tu. Kita ni manusia bukan robot. Dan kamu semua pun satu tim. Jadi kamu patut bekerjasama dan saling komunikasi. Okay, setakat ni je meeting kita hari ni. Kita jumpa next week. Terima kasih semua. Zia, nak minta maaf pasal hari tu aku tak patut sendiri kau. Aku pun dulu macam kau juga, stres, selalu burnout. Tak apalah Wi, aku pun tengah belajar. Cuma kadang-kadang bila orang tak faham, makin down lah. Korang kira settle lagi. Lepas ni jangan pendam. Kita communicate sama-sama. Nasiblah dah siap kerja. Zia, Zia, nanti kalau kau stres kan kita main bowling. Boleh lah, aku nak tengok aku main bowling. Confirm lah stres. memang pun aku ni pro. Wah, happy nampak. Ziha, kamu dah okey? Okey Puan, saya akan cuba jadi lebih baik. Saya akan lebih berani untuk minta tolong. Itu yang kita nak. Ingat, kerja itu penting, tapi kesihatan mental lebih penting. Bye. Aish, nasib baik dah stop aku. Aish. Apa nak tahu? Kita stop. Okay, mana? Sabar weh.